Ada duit tapi tak ada emas, tuan-puan adalah golongan yang paling rugi. Ramai sebenarnya menyesal tak mula simpan emas daripada awal. Bila tanya sebab apa? Sebab mereka kata harga emas ni dah makin mahal. Dulu 1 gram ni RM100 dah boleh dapat. Betul lah tu. Tapi pada zaman tu pun kita kata harga emas mahal. Sekarang harga emas dah naik sampai RM700 segram pun kita kata mahal juga. Sebenarnya tak ada satu zaman pun orang kata harga emas ni murah. Tapi percayalah, bila kita letakkan target dalam simpanan emas, kita tak akan pernah rugi dalam simpanan emas. Pesan guru emas saya, nak simpan emas ni bila-bila masa sahaja pun sesuai. Jangan kita nak tunggu harga emas murah baru kita nak mula simpan emas. Sebab harga emas tak pernah murah. Ada sahaja duit yang memang tak guna untuk jangka masa yang panjang, terus alihkan kepada simpanan dalam bentuk emas. Biasanya yang tak mula simpan emas ni, dia ada dua golongan sahaja. Yang pertama, dia tak ada ilmu, dan yang kedua, dia tak ada modal. Kalau tak ada ilmu, walaupun tuan-puan ada duit yang banyak pun, itu risiko yang sangat besar. Orang macam ni selalunya terjebak dengan skim-skim cepat kaya. Ataupun duit yang tuan-puan simpan tu tuan-puan tak perasan pun. Sebenarnya duit tu makin lama makin dimakan oleh inflasi, makin jatuh kuasa beli dia. Jadi bagi tuan-puan yang ada duit yang tak digunakan dalam jangka masa yang panjang, 2 tahun dan ke atas, cepat-cepat tukarkan kepada simpanan dalam bentuk emas. Bila kita simpan dalam bentuk emas ni, yang pertama nilai dia makin lama makin meningkat. Dan yang kedua, nilainya terjamin untuk jangka masa yang panjang. Emas ni nilainya tak akan jatuh kosong. Malah nilainya makin lama makin meningkat secara purata 10% setiap tahun. Jadi bagi yang nak bermula menabur dalam bentuk emas, boleh isi borang sign up dekat bawah ni untuk saya bantu dan guide sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.